Letupan Putra Heights, rakyat kena derma? Pertama sekali, saya bersimpati dengan mangsa letupan gas di Putra Heights baru-baru ni. Ia bukan sekadar tragedi biasa. Lebih 100 orang cedera, rumah dan kedai hancur. Tapi, yang lebih mengejutkan, parti kerajaan minta rakyat derma duit. Sekarang, bukan sahaja subsidi dibatalkan. Malahan, rakyat kena tolong kerajaan masa ada bencana. GST 6% diganti SST 8% dan macam-macam cukai baru dikutip. Mana perginya hasil kutipan cukai itu? Projek berjuta-juta boleh lulus, tapi nak bantu mangsa, kena kutip derma rakyat. Kita nak tanya kerajaan, siapa above the wall yang bagi kebenaran untuk kerja-kerja pembinaan? Adakah projek ini dipantau dari semasa ke semasa? Projek ini ikut undang-undang atau ada elemen kabel besar? Kenapa pengawasan lemah sampai boleh berlaku letupan sebesar ni? Kenapa aduan penduduk 3 bulan yang lepas tak dihirau langsung? DAP dulu kata nak bantu rakyat. Sekarang, jadi kerajaan pun masih minta rakyat derma. Bayangkan, 40 MP DAP derma 20,000 setiap orang dan 90 adun DAP derma 10,000 setiap orang. Dah 1.7 juta. Oh, nak rakyat derma. Tapi, kocek sendiri selamat je. Kalau macam ni, baik rakyat je yang jadi kerajaan. Kita tuntut jawapan, siapa bertanggungjawab dalam insiden ni? Apakah tindakan kerajaan? Apakah rancangan jangka panjang kerajaan bantu mangsa selain minta derma daripada rakyat? Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat.